Masihkah kau mengingat di saat kita masih tua? Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada penonton-penonton TVPSS SMK Bandar Samariang. Saya Aisyah Zakia binti Saiful Bahri, wartawan TVPSS SMK Bandar Samariang pada hari ini. Pada pagi Sabtu yang cerah ini, Sekolah Kebangsaan Bandar Samariang telah mengadakan program motivasi SPM 2025 bersama dengan YB Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Junaidi. Marilah kita bersama-sama menyaksikan program ini berlangsung. Untuk pengetahuan semua, program motivasi ini juga telah dianjurkan oleh Biro Pendidikan Adun N4 Pantai Damai dan juga seramai 210 orang pelajar-pelajar tingkatan 5 daripada SMKBS telah menyertai program motivasi ini. Program ini juga bertujuan untuk memberikan motivasi dan keyakinan untuk pelajar-pelajar tingkatan 5 untuk menghadapi peperiksaan SPM 2025 yang akan menjelang kelak. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Di masa masih oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya. Kisah kita abadi untuk selama-lamanya. Banyak manfaat dan tunjuk ajar yang boleh diperolehi daripada program motivasi sebentar tadi. Kami mengucapkan semoga maju jaya kepada pelajar-pelajar tingkatan 5 dan calon SPM 2025 SMK Bandar Samariang. Maka dengan itu berakhirlah program motivasi SPM 2025 Cemerlang Milikku. Sekian, terima kasih.